Resepi kambing biryani ikut tekak aku. First sekali kita masukkan daun pandan. Tapi sebelum tu kita dah panaskan minyak dengan minyak sapi dalam ni. Lepas tu kita masukkan 4 sekawan. Dah naik bau, lepas tu kita tumiskan bawang hiris. Dalam ni ada bawang besar, bawang putih sikit dengan halia sikit. Ini semua kita blend halus. Bahan-bahan ni korang jangan takut. Kalau korang nak masak banyak, kalau daging kambing tu banyak, korang lebihkan je. Dalam masak ni tak ada betul, tak ada salah. Kalau tak je, ikutlah korang punya cita rasa. Yang penting bahan-bahan apa yang kita guna tu. Serbuk biryani ni dengan saya ada tambah sikit serbuk cili. Kalau korang suka pedas, korang lebihkan lah. Tapi serbuk cili ni tak tentu dia punya pedas. Kadang ada yang pedas, kadang ada yang kurang pedas. Lepas tu tomato puri. Yogurt asli yogurt asli ni kita masukkan ni. Yogurt ni untuk buatkan dia rasa berlemak. Hirisan tomato hirisan tomato. Lepas tu korang masukkan ni ada daun pudina, daun sup dengan daun ketumbar. Lepas tu saya tambah lagi lada hijau besar ni Okey, lepas tu barulah kita masukkan ni daging kambing yang telah saya rendam tadi. Kita dah cuci, kita masukkan dalam ni. Kalau dah masuk daging kambing ni, korang kena pastikan api tu jangan kuat sangat tau. Sebab kita punya rempah ni pekat, takut bawah tu dia jadi berkerak pula. So kena kecilkan api sikit. Biasanya kalau nak daging kambing ni lembut, korang kena masak lebih kurang 2 jam macam tu lah. Kalau style saya masak kari kambing yang untuk saya jual dekat restoran ni, kari kambing Berangan tu, saya buat style macam mana tau. Daging kambing tu saya rebus dulu 1 jam, lepas tu saya masak dengan rempah ni lebih kurang 1 jam. So tempoh dia lebih kurang 2 jam lah untuk bagi daging kambing ni betul-betul lembut. Okey, bila dia dah didih sikit lepas tu kita masukkan susu cair. Susu cair ni macam biasalah kita nak bagi dia lagi berlemak. Lepas tu macam saya suka masukkan ini. Ini gula Melaka, gula kabung ke korang masuk sikit sebab gula ni dia manis, ada berlemak lagi sikit. Lepas tu ada gula pasir, garam dengan serbuk perasa. Okey? Sebenarnya dah siap dah. Kita tinggal adjust dia punya rasa nanti bila dia dah masak, kita adjust sikit-sikit je. Kurang masin ke kurang manis ikut korang lah. Menu ni saya tak ada jual tau dekat kedai. Korang jangan tiba-tiba datang restoran saya, awak cakap, "Bang, saya nak nasi biryani yang macam abang buat tu." Tak, ini saya saja je share resepi sempena bulan puasa. Kalau korang nak makan, korang buat kat rumah, ikut je resepi saya. Okey? So, untuk resepi kambing biryani dah siap. Next, saya akan tunjuk hasil dia dan saya akan share resepi nasi dia pula. Nasi biryani kambing. Kalau korang nak part 2, komenlah part 2. Okey? Terima kasih. Nak berangan? Mari.